Ya, sini baru berhenti hujan. Ada baru buka aircon. Sini hujan Umi. Sini musim hujan sudah ni KL ni. Tapi saya rasa sebab semalam dia panas lah. Tempat hampir banjir. Kat mana yang banjir tu? Sebab saya tak adalah hujan lama, sekejap je hujan. Tapi lambatlah juga. Batu Cave. Oh, yang banjir tu dekat Perak. Oh, hai budak Petron. Masuk air rumah. Aduh Hanif, kau ni semak lah kau ni. Kau ni pervert kau tahu tak? Masuk live perempuan. Masuk live perempuan jadi pervert. Tak apa-apa tak kau ni. Sampai aku tengok. Kesian tu dia. Apa hidup dia macam tu Oh, musim banjir lah ni sekarang. Bukan bulan 12 ke? Bulan 12, bulan 1 macam tu kan? Mana remote aku tadi? Lah, korang perasan? Remote ni kok hilang? Ni ke? Bukan lah. Remote hilang. Bulan ni ke you? Ya ke you? Tapi tempat saya ni tak tahulah, kadang-kadang dia hujan, kajang. Selalu panas juga. Dia macam hujan sekejap, lepas tu dia ni balik. Lepas hujan sekejap macam tu, saya nak letak saya punya wishlist sekejap. That the physical things different words. Thailand banjir. Thailand dekat dengan Kelantan lah aku rasa. Kan? Thank you Azizi. Faham? Thank you so much. Kita dapat love yang pertama. Thank you Mi. Thank you Mi. Bantu saya punya tas Mi. Makasih. Alif Jauhari. Habis tu Perak kan? Perak ada area yang banjir ke ataupun semua banjir? Maksudnya tak boleh pergi Perak lah Tapi yang memang tahun-tahun banjir Kelantan kan korang? Kan? Penang. Kenapa Malaysia ni asyik banjir? Diorang tak ada sistem pemparitan yang betul ke? Seremnya. So macam mana rumah orang yang kat sana tu? Diorang macam mana? Kesiannya. Some people want it all, but I don't. Bangunan sekarang banyak you. Tanah di bumi semakin mendap. Bila tu aku baca orang kata negeri Kelantan bakal tenggelam.
Betul ke? Itulah, korang take care lah kan dimanapun kita berada. Tapi memang tempat saya ni dia hujan tak ni sangat. Dia sekejap-sekejap je. Hujan tapi sekejap-sekejap. Weh, kau siapa tengok bola semalam? Buang masa aku je tengok game Manchester City tu. Sakitnya hati aku korang MC kalah sama Newcastle. Hai Bulan. Hai. So, kalah tu aku tapi yelah Newcastle kan home. Tapi aku kecewa lah sebab aku punya Captain Haaland aku letak dekat Fantasy League tu. Aku punya Captain Haaland, aduh, sedih. Tengok adik siapa? Disuruh bangun akan di tengah laut satu hari nanti. Yelah tu kalau kiamat nak buat macam mana? Kalau kiamat bukan setakat bangunan, dengan kita sekali tenggelam. Kan? Sampai petang. Letak Captain Maguire tu player mana? Q? Aku tak tahulah. Aku memang trust Haaland tu.